Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Alzam Rizqullah bin Asman dan merupakan anak didik sekolah menengah St. Thomas Kuching. Kos sekolah saya adalah YFB 1204. Pada hari yang sangat mulia ini, saya akan menceritakan sebuah novel yang saya telah baca, yang itu Kau Tak Sayang Aku Ke, karya Kamalia, seorang penulis novel terkenal di Malaysia. Novel ini sangatlah seronok untuk dibaca kerana jalan ceritanya yang unik. Novel ini diterbitkan pada Mei 2025, mengandungi 342 muka surat dan ada 35 bab. Sekarang, mari saya menceritakan jalan cerita novel Kau Tak Sayang Aku Ke. Pinjamkan saya telinga anda supaya boleh mengetahui isi kandungan novel ini dan bolehlah mengambil iktibar dari novel yang saya akan ceritakan. Novel ini mengisahkan Moon, seorang gadis berumur 28 tahun. Dia juga berpengaruh terkenal di Malaysia dan boleh dikatakan seorang yang angau akan cinta. Pada suatu hari, semuanya berubah apabila Joe, seorang jurugambar, melamar Moon untuk menjadi kekasih hatinya. Mereka dua hidup dengan bahagia untuk beberapa bulan, sehingga membuatkan Moon terbayang-bayang untuk berkahwin dengan Joe. Annie sentiasa bersama dengan Moon dalam tahap keangauan cinta dia. Namun, semuanya berubah apabila Moon melihat perangai sebenar Joe. Mereka dua mula bergaduh dan pada akhirnya mereka putus akibat Joe yang memaksa Moon untuk pergi ke kampung halamannya atas alasan ingin menunjuk-nunjuk ke ayahnya. Ayah Joe sebenarnya seorang yang gila akan harta dunia. Pakcik Moon lalu membawanya ke kampung untuk menghilangkan tekanan yang dihadapi Moon. Pada suatu hari, Moon terjumpa Oda, kawan rapatnya pada masa yang dulu. Tapi sekarang, Oda dah berubah. Semuanya kerana kesilapan Moon 5 tahun yang dulu. Moon pernah menghina Oda kerana tidak setanding tarafnya. Moon coba berbaik dengan Oda dalam masa yang sama. Mereka dua mencintai lelaki yang sama, iaitu Joe. Pergaduhan pun berlaku apabila mereka tahu mereka menyukai lelaki yang sama, iaitu Joe. Moon sedar lelaki seperti Joe tak layak untuk direbutkan dan ditaruhkan untuk perkawanan yang baik. Moon pun cuba memujuk Oda lagi. Berkata pepatah, batu pun empuk, jangankan hati manusia. Lalu mereka pun berbaik dan melupakan si Joe. Pada suatu hari, Joe cuba berbaik dengan Moon. Tapi Moon dah sedar kedamaian itu menghargai orang-orang yang menghargai kasih sayang kita. Dia menolak Joe. Banyak nilai dan pengajaran yang saya dapat dari novel Kau Tak Sayang Aku Ke. Cinta datang dan pergi, tapi persahabatan yang jujur akan sentiasa di sisi apabila kita susah ataupun senang. Mereka buat semua itu secara ikhlas dan tanpa meminta apa-apa balasan. Dalam dunia yang penuh dengan cinta, sementara sahabat adalah selama-lamanya. Terima kasih kepada penulis Kamalia kerana telah menuliskan novel yang sangat menyentuh hati. Dialog yang mengores hati dan mendalam membuatkan saya rasa bersyukur memiliki kawan seperti sekarang. Saya mengesyorkan novel ini kepada para remaja dan orang dewasa yang meminati cerita yang melibatkan persahabatan dan kisah cinta yang rumit. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih kerana meminjamkan saya telinga anda. Sebagai penutup, mari saya mendeklamasikan sebuah pantun. Singgah sebentar memetik melati, singgah sebentar di tepi pergi. Cinta mungkin datang dan pergi, sahabat sejati akan kekal di hati. Sekian, terima kasih.